lama, earbuds ni AI powered, boleh buat live translation lagi, siap face to face. Ini Realme Buds A7 Pro, earbuds terbaru dari Realme. Aku punya first impression memang mengancam betul warna dia. Walaupun nampak premium tapi harga dia pun tak mahal tau, bawah RM400 je. So kalau korang nak tahu, dia punya body dia buat dari aviation aluminium design. And dari segi saiz dia tak terlalu besar juga. Dari segi noise cancellation boleh filter sampai 53 desibel. So untuk harga yang macam ni, aku sangat puas hati dengan cancellation dia. Nak connect pun senang je, korang sekali buka ada device Realme automatic pop up macam ni. So, dari segi bateri, sekali charge casing dia boleh tahan sampai 48 jam. And ada banyak feature yang korang boleh control, macam noise cancellation, transparency. Korang siap boleh custom lagi equalizer. Dia juga support high-res audio secara wireless. Lepas tu, dia juga support IP55, dust and water resistant. So, kalau korang jogging ataupun kena hujan sikit-sikit tak jadi masalah. Apa yang paling menarik, dengan sekali tekan je, dia juga ada function AI Live Translator. And korang boleh buat face-to-face translator juga. Sebagai contohnya, let's say kalau korang nak bercakap dengan bahasa yang korang tak faham, jangan risau. Dengan bantuan AI, semuanya korang akan dengar secara real time dekat terus dalam telinga korang. Ada banyak juga feature-feature bonus yang ada tau. Macam ada ambient sound. Sekali klik, korang juga boleh activate camera shutter. Ini sangat sesuai. Korang boleh jadikan as remote shutter juga. Dari segi sound, aku agak puas hati sebab dia dah dekat sama level dengan TWS yang harga ribuan ringgit. Dari segi latency juga, dia support ultra low sehingga 45 millisecond je. Apa yang aku boleh katakan, wireless earphone yang harga affordable tak semestinya ada function basic. Tapi, untuk Realme Buds A7 Pro ni dah buktikan sebaliknya. Macam, apa lagi yang korang nak tengok?